Pusat Kewartawanan Bebas berkata menteri perlu menjawab soalan media secara profesional kerana sebagai tokoh awam, pemegang jawatan dipertanggungjawabkan kepada piawaian dan tahap accountability lebih tinggi. Pengarah eksekutif CIJ Wajlah Junaidu yang senada dengan pandangan jurucakap kerajaan Fahmi Fadzil bahawa media berperanan sebagai penghubung antara pihak berkuasa dan orang ramai untuk memberi akses kepada maklumat berhubung isu penting. Semalam, Fahmi mempersoalkan cara Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng menjawab soalan wartawan pada sidang media Khamis lalu dan bertegas wartawan mempunyai hak bertanya soalan sebagai sebahagian tanggungjawab mereka kepada orang ramai dan setiap jawapan mesti dijawab dengan sopan serta terbuka. Ngah dikecam sebelum ini kerana menegur seorang wartawan utusan Malaysia pada program prapelancaran projek I Like You di Kuala Lumpur selepas beliau ditanya mengapa nama projek itu dalam bahasa Inggeris, bukannya bahasa Melayu. Tajuddin Rasdi dari Universiti UCSI turut bersetuju dengan Fahmi bahawa menteri perlu menjawab soalan secara profesional dan sopan dan menggesa Ngah memohon maaf. Zain Aiman Muhammad Yusof, FMP.